Kereta BMW, Mercedes dengan Volkswagen yang dah murah dan berbaloi pakai sekarang. Okay, let's go. Okay, Assalamualaikum tuan-tuan. Selamat pagi. Hari ini 29 April 29 April saya nak tunjuk 14 buah kereta Continental, BMW, Mercedes, Mini Cooper. Okey, bermula daripada harga 14,800 saja. Siap Puspakom, siap tukar nama. Okey, cash deal only. Minta maaf kat sini memang tak ada loan, tak ada kredit. Okey, semua cash deal saja. Jadi pertama saya akan tunjuk yang ini dulu. Yang ini BMW 5 Series ya. BMW F10 520i tahun 2016, engine 2000cc. Okey, yang ni M Sport punya version. Original M Sport. Yang ni saya nak jual dengan harga 53,800. Siap Puspakom, siap tukar nama. Okey, harga masih boleh nego lagi tuan-tuan, tak perlu risau. Okey. Kemudian saya ada Mercedes-Benz. Okey, yang ini Mercedes-Benz W207. Okey, bentuk dia macam W212 tapi bukan W212, ini W207. Dua pintu coupe, frameless window, memang sangat cantik, AMG spec. Yang ini engine dia 1.8 saja tuan-tuan. Road tax sangat murah, RM280 saja. Yang ni saya nak jual dengan harga 39,800. Okey. Kereta ni pakai automatic handsome tuan-tuan. Okey, kemudian saya ada Mercedes-Benz W212 E300. Okey, E300 tahun 2010. Yang ini saya nak jual dengan harga 26,800 saja tuan-tuan. Yang tingkat tu saya akan buat sekali lah. Okey. Kemudian saya ada lagi satu. Okey. Yang ini pun Mercedes-Benz W212 E300 tahun 2010. Engine 3000cc V6 Yang ni saya nak jual dengan harga 25,800 saja. Okey, siap dia ada power boot dengan panoramic roof sekali tuan-tuan. Memang cantik, high spec. Dia ada pedal shift sekali tau kereta ni. Okey. Kemudian saya ada ni Mercedes-Benz W212 E200 CGI 1.8 tahun 2012. Yang ni saya nak jual dengan harga 29,800 saja. Okey, yang ni road tax dia sangat murah. Okey, kemudian saya ada ni. Ni baru sampai tuan-tuan. Ini Mercedes-Benz CLS 350. Okey, kereta ni dulu memang ramai peminat lah. Dia high spec punya kereta. Engine 3.5 V6 tuan-tuan. Tahun 2006 Tahun 2006. Okey, yang ni saya nak jual dengan harga 14,800 saja. Okey, kereta ni engine V6. Okey, so road tax dia tinggi sikit. Kemudian saya ada ni. Yang ni pun baru sampai. Okey tuan-tuan, yang ini Mercedes S-Class Mercedes-Benz S400L. Engine 3.5 hybrid petrol tuan-tuan, tahun 2015. Yang ni dulu harga nak dekat 800,000 lebih lah. Basically nak dekat 1 juta. Sekarang saya nak jual dengan harga 59,800. Okey. Yang ni kualiti dia memang sangat berbeza lah daripada kereta Mercedes lain. Yang ni kira yang high spec punya. Dia siap ada vacuum door sekali ya. Tengok. Kereta ni VIP lah, suka pakai. Nikmat dia duduk kat belakang tuan-tuan. Okey, yang ni siap ada dia punya apa? Vacuum door. Okey. Yang ni 59,800 ya. Okey. Kemudian saya ada BMW F30 328i ke 320. 328i 2.0 tahun 2013. Yang ni saya nak jual dengan harga 36,800 saja tuan-tuan. Okey, yang ini versi luxury line. Luxury line. Memang cantik. Siap ada pedal shift lah ni. Dia memang spek cantik lah ni. Okey. 36,800. Kalau tuan nak yang murah sikit, saya ada yang paling murah sekarang ni. Saya rasa yang ni yang paling murah dalam market sekarang. Ini F30 320i 2.0 tahun 2012. Yang ni saya nak jual dengan harga 29,800 saja tuan-tuan. Okey. Yang ni siapa cepat dia dapat warna putih. Memang sangat cantik. Yang ni kalau convert jadi body kit M3 pun cantik sebab warna putih kan. Okey. Kemudian saya ada BMW F30. Yang ini 320i 2.0 tahun 2015. Ni tahun baru sikit tuan-tuan. Yang ni pun saya nak jual dengan harga 36,800. Yang ni Sportline tuan-tuan. Memang cantik Sportline, dia nampak sporty sikit seat dia. Okey. Yang ini generasi 4th generation tak silap saya. Dia atas daripada 204. Yang ini Mercedes-Benz W205 C200 2.0 Avantgarde spec. Tahun 2014. 2014. Yang ni saya nak jual dengan harga 63,800. Okey. Kemudian saya ada satu lagi. Yang ni pun Mercedes-Benz W205 C200 2.0 tahun 2015 ya tuan-tuan.
Yang ni saya nak jual dengan harga murah sikit, 60,800 saja. Okey. Okey, last. Saya ada satu je tuan-tuan sekarang ni, Mini Cooper. Okey, yang ini Mini One 1.6 tahun 2013. Yang ni saya nak jual dengan harga 34,800. Ni cantik dia, frameless window tuan-tuan. Ini cruising masa weekend holiday memang cantik lah. Okey, memang sedap feel dia. Okey tuan-tuan, so itu semua kereta dalam, oh yang ni belum lagi lah. Ada last lagi. Okey. Yang ini BMW F10 523i 2.5 tahun 2011. Yang ni saya nak nego murah-murah 29,800 saja. Okey, yang ni M Sport ni tuan-tuan, memang cantik. Okey tuan-tuan, so itu dalam 14 buah lah kereta saya tunjuk kat tuan-tuan. Harga insya-Allah masih boleh negotiate sikit lagi. Okey. Apa-apa boleh contact saya 016 905 1567 dan bertemu saya di Rad Motoring Dawang. Terima kasih dan assalamualaikum.